Nak ada puasa, hana puasa, fitrah wajib. Nak tarawih, hana tarawih, fitrah wajib. Nak baca Quran, hana baca Quran, fitrah wajib. Hikmah tabuh fitrah na 10 perkara. 1, suci tubuh daripada dosa. Yang kedua, itqum minan nar, lepas daripada api neraka. Yang kelihaya, yang pertama oleh Allah Taala rembuh fitrah dalam syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilnahu wa dzakkirna ma nasinahu wa fahamna ma lam nafham waftah alaina hikmataka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, aqimis shalah wa atuz zakah. Wa fi ayatin ukhra, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sadaqallahul azim. Bab bunga berbahagianya iaitu bunga yang ke-20 kurang. Tanya sama-sama kita laksanakan ibadah subuh berjamaah. Alhamdulillah karab terus sibelin yang berjamaah dan tawirid wirid latif, itulah wirid yang pagi dan petang. Wirid yang kenyan bumulazamah bedakeun li asar dan li subuh. Maka ta'amal sama-sama dakun wiridnya adalah hikmah raidatar kepada kita dan kepada jika amal saleh kita terlebih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qad aflaha man tazakka, nepegah Allah taala, sungguh kemenangan tat bagi orang yang kaglih draw. Ya, jadi sungguh menang orang yang bersihkan diri. Bersih diri daripada kotoran, daripada sifat batin, daripada dosa, sifat batin yang kada beglih lagi tanya apalagi dalam Ramadan. Kemudian wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ditanya ujung Ramadan dia buh zakat fitrah. Zakat fitrah wajib Allah Taala baktun yang kedua hijrah. Dan Nabi kaum Madinah kebetulan ayat Allah Ta'ala wajib zakat fitrah 2 euro golong murah raya. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, dan menyebut mereka itu akan nama Tuhannya, takbir. Allahu akbar, takbir. Ya, kemudian bal tu'sirunal hayatad dunya, li urung-urung kafir icok hidup dunia itu kang akhirat. Awak yang perlu mewah dalam dunia, hana perlu akhirat. Ketanya hidup dalam dunia sementara transit siat dadang tu urang akhirat. Kaya kampung kau ini urang akhirat kampung. Kau ini bah susah, bah payah, bah mekarat. Baca alam nasyrah laka bukaim. Ya, mengeluh bah Allah Taala tempat curhat baik manusia. Bal tu'sirunal hayatad dunya. Urang kafir dicok hidup dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih god dan lebih kekal. Akhirat mangat habis-habis. Dalam dunia siat mukilat tu. 2 euro kamu kulat. 2 euro kamu ulat. Rodara mukilat. Teka Tuhan kamu kulat. Teka mati kamu ulat. Pate phone be iaitu minyak kayu putih. Pate darah be parfum. Te Tuhan be balsam. Yang ke makanya rumah tang udip lagi nyo. Rahmat bila Allah Ta'ala katanya ruhlah Ramadan. Talakib Allah, ya Allah, biar pejak Ramadannya, Ramadan terakhir bagi kamu. Merumpuk Ramadan uku, ya Allah, berberkat umum. Ya Allah, ubeknya puasa terakhir. Mudung puasa lom, ya Allah, Tuanku, puasa-puasa uku. Yang iaitu termasuk doa panjang umur. Allahumma tawil umurana. Ya Allah, panjang umur kamu. Wasahih ajsadana, bersehat kamu. Wa nawwir qulubana, bercahaya hati kamu. Ya,
Cahaya hati kita dengar ilmu galak dia. Cahaya hati dia ada ibadat yang galak dia gede. Lagi galak engkau dalam yang cahaya hati. Hati yang god wate kena ilmunya adalah god mangat. Nya lagi yan wa nawir qulubana. Olehnya talaki mudah rezeki wasiat tarzaqana mudah rezeki yang pihan jadi detail. Luah rezeki, olehnya butuh hajat mandum, hajat dunia dan hajat akhirat. Itulah doa yang mulazamah lihat semayang membuat ya. Pengajian subuh dan mulai pun mengada depu menteng, iaitu tahun nanti ingat tahun 2000 put. Pengajian subuh di gulung-gulung Capang, tahun 2000 put. Tsunami tahun 2000 put. Yang keduanya awal puasa dengan tsunami kan. Jadi tsunami terjadi pada 14 Zulkaidah. Nyampe ingat. So meninggal dalam tsunami di Kanduri 14 Zulkaidah. Baik 26 Desember lagi awak kauri, lagi awak pegot. Jadi tsunami yang terjadi 14 Zulkaidah. Yang beringat 14 bulan yang berapit. Tanya 26 Desember abak kalender ataupun pegat ulang tahun kan hana datam tapi dah cok tun Arab. Tanya meninggal suami kira iddah tun Arab. Tak pelihara lumo terus tun Arab kira. Enggak. Olehnya tamukat tak kira tun Arab. Maka tsunami ingat tuan 14 iaitu Dzulqa'dah. Yang kebak Ramadannya 2000 put. Luar biasa put belah. 10 tahun. Luar biasa 20 put. 40 tahun, 45 yang kian. Makanya bu istiqamah sabi-sabi tak pedang jamaah subuh dalam Ramadan dan ken Ramadan. Sesuatu yang semayang, sesuatu yang imum, sesuatu yang semayang, sesuatu yang ceramah. Makanya itulah. Ciban teman sebab-sebab pun. Sehingga yang sebab tertubik menasah pun batai subuh mana urung zero. Duduk kaku pegah orang ikna urung jak mencaurah hotel terawih. Khawatir ikna urung hai hana pegah punya urung. Terpegah tu na urung 10 draw. Bacut. Insya-Allah alhamdulillah kadu rabbi pelimang menteng istiqamah. Nyan payah ingat sejarahnya pun. Kan? Berarti tsunami bahawa belah belum berapit. Walaupun dia banyak 26 Desember. Hikmah tabuh fitrah na 10 perkara. 1. Suci tubuh daripada dosa. Yang kedua, itakum minan nar, lepas daripada api neraka. Yang kelihaya yang pertama oleh Allah Ta'ala orang berfitrah dalam syurga. Yang pertama oleh Allah Ta'ala berfitrah dalam syurga. Sehingga awal-awal berfitrah nak ke malam raya. Tak awal itu. Yang kelihaya nak kabul semayang oleh Allah Ta'ala orang yang berfitrah. Terima Allah Ta'ala semayang. Nak semayang hang terima kiban dia tu. Itu kecok semayang kebuh dia hitam pam ke rom. Pakai ya. Nak bah. Awal nak runcok luar je mendirak. Kisah nyata. Jadi cok luar sifat kan. Sifat ke yang sifat apa. Kan. Kali sifat. Orang satu gak cok. Bang gesuk ke halak fa belah. Kecok luar ke muka ke rom muka orang yang cucok. Geu luar le orang cucok nyan. Geklik. Saya yang cucok. Geklik. Mewah kita yang le orang luar pakai nak klik. Kenyan tinggal punya luakah nak ijal lain nak benung lain salah long tapi miolong pulang puasa oleh Allah miolong pulang semayang oleh Allah Ta'ala gerhong muka long ke mana aku pergi klik le urung je kumang mata klik dua sepuk ura gua sepuk ura dah klik le ke gua rumpah luar dengan orang cuma jawab yang lagi yang tinggal kan keluar tinggal dia keluar gak pun tinggal dia tak cop belum naik jam 4 Kanyan menyolong gerhom amalan singa
kecok puasa, kecok semayang, kecok jaga fitrah, pengam ke muka. Ke mana aku pergi? Yang syaram tuahkan dulu kata, menyang aku klik long, klik. Nyambang kejadian di Iraq, bak kampung Saddam Hussein. Hadirin sekalian, yang kelima hikmah fitrah, keluar daripada kubur aman. Tanya punya tubik lang kubur beraman. Lang kubur beraman, semayang bersungguh. Selawat bela, tasbih bela, menterkah bela, tiurah menterkah. Ya, ban, tiurah, apapun sedekah. Yang tenaga, dia bantu tenaga. Yang nak ilmu, bantu ilmu. Yang nak harta, juk harta. Urung kasihan, bersungguh kerja. Urung kaya, bergemasih. Urung malim, berpurna urung. Yang sedekah. Subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah. La ilallah sedekah. Urina enggak lakor yang sedekah jangan. Yang baik meyuh. Ya, kebenaran. Patai ka muda ke meyuh dia Tuhan pi meyuh. Kebenaran kan? Lalu dia muda ke meyuh dia Tuhan piuh. Kiban hai le yang meyuh. Piuh. Kebenaran kan? Ya, ban. Bukai bila kemaah. Ya. Memang maah dusun warga orang puasa juga, orang haji juga. Yang kali enggak, hairan tu. Tak benar. Jadi urah le kemaah. Apabila akan salah, hana salah maah dosa. Kadang-kadang meninggal dia. Ya, dosa yang paling merayuk kan urina kena korok kan. Patai kalau berkahwin tira urina ke ragam, nyampai dengar ragamnya kan. Begah leabu iwo lansa, tengok tahu. Begah leabu iwo lansa, tengok tahu ngelung mukun. Hai, ilung iwo lansa. Kan dia payah wo singoh. Sebab syurga berakan, di yup dapat akhir runci, kamu pinah yup dapat akhir kau. Ya, ban yang kejir macam nak kena syurga urang kena tak kemong pakai kena syurga berkelam. Yang belah no kena tamih syurga. Jadi kau betul kan. Jadi redha suami adalah masuk syurga. Putra dari redha yang jut-jut beragama. Yang hajut agama hana redha. Okay. Selanjutnya yang keenam, pertama keterima amal Allah dalam dunia. Dalam dunia Kiribaya bertuh 46 Hijriah. Allah berterima amalan tanya. Tadi pek perangko bak surat jamun. Tanya tulis surat jamun apa perangko pak? Ya ni pek perangko. Yang zakat fitrah lagi perangko. Ya, baik. Jadi yang kian ngentruk 7 syafaat bak Nabi urang akhirat. Yang dalam selawat ke Nabi bila-bila. Yang laki-laki syafaat selawat ke Nabi. Memang selawat tanpa syafaat. Ya, tak bantu gop raya bantu saya tengok. Tak tolong gop, tolong tanya. Tangi gop, ingin tanya. Benar, syafaat ke Nabi dan sayang ke Nabi, sayang kepada tanya orang kiamat. Nah, malah ke Nabi. Dia semayang berkaim duk baik bedah-bedah hilang. Sakitnya ya terbit ya tamang lam selawat ke Nabi bila. Maka nalung pegah ko, mio 8 ribu ya siro. Mio 8 ribu sertuh. Mio 8 sertuh ke 10. Dari belah ketiga. So yang selawat seribu aga siura, dia meninggal, bertemu syurga. Rumah kian, bertemu syurga. Kejit urang lem selawat dia meninggal ramai runjak. Hana payah hacok semuanya. Hana payah hacok pak dayah. Hana payah telefon urang ramai kira runjak. Meninggal siura urang dalam khairat yang bak tipnya. Dalam awal kalau benar rekaman, waktu meninggal tunggu dedi, gum selawat kan tapi dalai sehingga terus kena ugrung nak ijak berakang kededian gum selawat urut pudip dalai khairat pun dimudi sehingga gebidin buh keset kalian ya tes mujiraya gedih perumpak juara sehingga gum selawat tapi mak malam gedih belah kena daimu cala kepuplung Honda dekat hat nama motor rulim dia trade hana lampunya mbak pun mbak rumah motor kan kena mengai tempat mak malam 17 Ramadan sehingga hura semayang mayat Gumar Tanjung dumurung. Ya, pakai orang medat. Rupanya rahasia gum selawat mereka. Jadi urung selawat ungkur berbahagia urung si pandum. Yakin bahawa pada meninggal ramai urung mudu doa. Ya. Yang ke-8. Lalu dia ada sirat lagi burak. Taik dia ada sirat sehingga cepat. Sirat sirbetun sirbetun bendatar, sirbetun tun. Yang kena urung sia kurban. Urung nak akikah. Urung nak amal saleh. Lewat aja. Lagi orang raya. Perayaan agiban, tidak semayang orang raya. Ladum tajam aja, ladum rodnya sampai hakoh. Terus kudih kalau terlewat lam, bedah walam.
Orang raya kita kubi bersenang buah dia Allah nak buat getung puasa lah. Pakai nak klik puasa kan tinggal dia. Pakai nak ke baju baru kana. Kalau ilmu. Jadi dua urun tiga. Na urun senang, na urun susah, na urun gembira, na urun sedih. Pakai sedih. Langit ke bumi klik malamnya bahawa kepergian Ramadan. Iran pakai nak ke nu tamang kok sia kali. Tengah baju baru. Ya, sunang dah tahap lu nyo. Perut picu eng. Baik menan, bancit. Langit umum dibawa ba Allah karena kepergian bulan Ramadan. Nya buah ni. Ramadan wa pegan para orangnya apa kurang tengah 50. Berat timbangan hasanah yang kita kurang. Urang buh ke fitrah berat dengan hasanah tengah orang kiamat. Jadi timbang hasanah le. Nak subhanallah wa hamdi lepas kehonan. Pui bak lidah berat timbangan. Yang ke-10 nak hapus nama celaka dalam buku malaikat. Yang ke-10 hapus nama celaka dalam buku malaikat. Inna shoma mu'allakun baina sama wal ard. Puasa hamba menggantung antara langit dan bumi. Nak ada puasa, hana puasa, fitrah wajib. Nak tarawih, hana tarawih, fitrah wajib. Nak baca Quran, hana baca Quran, fitrah wajib. Sebab wajib dua. Pertama leluk mata oro megang artinya akhir Ramadan. Yang kedua, malam raya kaitan mausiat. Artinya sabah juduk pada bulan Syawal. Lahir anak malam raya mesti. Ya, tabuhan Dhul Fitri. Kemudian ya, ka tabuh Dhul Fitri. Ya, dah lahir pada malam raya. Ya, jadi ibadah ban fitrah hana wajib ji. Pakan hana merompak bulan Ramadan. Asal merompak bulan Ramadan wajib. Ni hana merompak bulan Ramadan hana wajib. Ka urung meninggal malam raya. Ka meninggal urung malam raya. Inna lillahi yang fitrah wajib. Pakan naudib dalam Ramadan. Naudib dalam bulan raya. Berarti fitrah wajib. Menikah malam raya. Soleh kabut tak menikah malam raya. Ya, tengah sibuk fitrah, tengah sibuk menikah pun. Kapres tengah mata 46 bulan. Ilu malaya menikah pun nak bawa dia booking. Kau benar kan? Kakak budak wali ke pumat jaro je kan. Kiban fitrah hana wajib kepada isterinya. Masing-masing buhura je. Yurinang buhura, lako buhura. Kemudian kaya malam raya nyampi hana wajib fitrah. Orang menggang hana sempurna. Orang menggang hana sajuk sapu. Beruh dan penghan. Yang sapu dan. Yang nak paket putra tertutup je. Jadi debu. Takar 1 kilo, dia tabuh. Minyak makan, minyak nak kita kan. Ya, bukan kan? Minyak kita yang kiban. Hanya tabuh, hanya itu. Yang tidak tabuh yang pun fitrah hanya. Kan? Jadi kiban teman yang gebuh beruh. Miona beruh. Bentuk beruh hana itik dum. Kalau ngepot. Yang bawah sawit kalau ngecut. Oh, yang wajib. Baju raya apa? Oh, kaya. Honda 2 buah rumah, Honda jak Banuhun lain, Honda jak Kudai lain. Ya, nya kaya. Makna kaya, katanya sip apa ju dalam umur galib 60 tahun. Orang inam balai geduk paduk perlepan suro, ilung leh 50 ribu yang kalau lebih. Ada orang yang je baju, baru paduk ilung 100 ribu hansip. Oh menang. Ilung paduk ilung wartu. Kira apa tu? Ilung sertuh mentang yang lebih peng merbe yang berdoa malam. Lain-lain orang. No susah. Pakai susah wujud. Lampu sampai rumah ibu belau, hanang ibu belau. Pada ibu belau sertuh 10 juta. Yang kena peng 4 tertua 20. Susah. Kira makan ilung beruh bosak berleh hanang ibu belau. Pada berleh peng 200, 200 lebih susah. Kira jumpa ke ban ilung buka pasar nampak tu. Lain lau susah. Berat ngomong horo mentang pada merbe mentang simpang yang kerja. Itu biasa apa saja. Pak orang kaya mana 200 ribu, 200 juta per. Orang pertengahan tak tanya, yang keberuh. Nah, yang relah muyuk lam, paduk 5 ribu. Susah. Jadi susah yang bervariasi, ya. Ya kan? Okah. Menyamanan kaya malam raya, hana wajib. Ai beruh. Le panitia zakat pos 10. Waalaikum jumpa, Waalaikumsalam. 4 fitrah, enoha kajuk. Mana wajib man orang megang komputer. Oh man, gedung kuimu nak pos 10 hana wajib. Pos 10 malam hana wajib berfitrah li karena hana merompak juzuk iaitu Ramadan.
Lahir anak suput kena buka puasa dengan daling li ibu dimon ka lahir bayi. Nyan yang wajib. Yang inti-inti lum begah. Inti-inti lum begah mentang. Ka, keso mentabu fitrah. Pertama wajib kedua tu. Nah fitrah 20 homok. Kedua pun bu. Nah fitrah 20 homok ke perumuh. Lebih lom ke anak yang wajib nafkah. Termasuk perumuh yang kita lihat sah. Taluk dua, yang taluk raji'i, yang wajib zakat fitrah. Orang agam kawin ceri perumuh sah tu berdua, yang bertetuk malam raya, kalau untuk edah, kalau untuk leher beli 10 orang, wajib fitrah lilako kepada perumuh. Taluk raji'i. Kalau taluk bain, taluk leher ya, hamil, wajib gubuh fitrah. Anak golong balik gubuh, anak raya laki izin. Fitrah malamnya kau izin lumbuh. Jut ayah. Ya, nak menintai lom. Yang menintai kai rumah dan yang sinan. Iban cara laki izin. Baik tupeh perasaan. Tak hoi perumuh. Katanya mbak droi fitrah iban. Jadi yang selanjutnya dumna duman ukuran beruh. 2 kilo jo'oi tengah. 2 kilo jo'oi si tengah sirau urung. Ngemok 10 buah mok peluk susu. 10 buah mok peluk susu. Nutimang naik 2 kilo jo'oi tengah kali 10. Mazhab Syafi'i wajib buh beruh, hanjit buh peng. Wajib buh beruh, hanjit buh harga. Mazhab yang kan Syafi'i Hanafi. Lepa macam buh kurma. Gandum. Syair, putra syair, langla. Putra langla, padi Belanda. Oleh yang zabib buah anggur. Nyan urunya getumpeng. Mazhab buah Hanafi. Yang buah peng Hanafi. Tapi cara kira buah kurma leher kilo panon. 1 kilo paduk 40 ribu. Leher kilo panon leher 2 ribu. 5 tu titai dengar. Buah peng. Enggak wa juga. Belum buah peng, kung kimum jerit. Paduk tira leher 2 ribu. Malimang ku titai dengar. Kalau keding memang. Gak cok peng belah beruh. Cok pengnya enggak belah beruh. Hanalo 150 ribu kasih gebuh beruh. Jadi kesimpulannya mazhab Syafi'i tidak boleh diuangkan. Mazhab yang ke Syafi'i itu poro Hanafi. Putra buh kurma, putra alam anggur, putra alam langla, putra alam gandum. Tapi mereka boleh diuangkan. Mereka ada yang dengar mazhab Hanafi. Nyanban masalah ya. Tak kan? Ya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi dina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Maulana ya Habibi nebre ba ulem titi sinam nebre wa ya Muhammad Nabi syafaat kemudian hari sallallahu wa sallama ala nabi idina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajm setia tetap Nabi Muhammad menjaga umat dalam nuraka keapui tutung anana ingat Nabi Muhammad umat namita sallallahu lama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi
أجمعين دمنا بلا إن كان بلدرا لكن بكمو نفسي نفسي yang nasa yang niba wamtenyan bang oleh alam Muhammad Nabi sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh sidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'an karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa ghafir lana ma madha ya wasi'al karami. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.